Kadang kita rasa boring lah hidup bujang. Tapi bila fikir kahwin, takut pula nak hadap komitmen dalam dunia perkahwinan. Mampu ke nak hadap komitmen seumur hidup tu? Itu normal. Rasa takut tu bukan sebab kita ni lemah, tapi sebab awak mengambil perkahwinan ni sebagai satu perkara yang besar, penting dan juga bukan benda main-main. Betul tak? Tapi dengar ni, jangan tunggu sampai ketakutan tu hilang baru awak fikir nak kahwin. Baru nak mula mencari jodoh. Kadang bila awak dah mula kan, awak dah start belajar nak hadap semua benda tu. Proses untuk mulakan perhubungan, proses untuk ta'aruf, proses untuk hadapi kegagalan dalam perhubungan. Semua tu proses yang bagus untuk anda hadap sebelum anda menemukan cinta yang terbaik, yang mana anda akan lebih hargai lagi. Bukan menjadi pasangan yang sempurna, tapi carilah yang sanggup belajar, yang sanggup susah senang bersama dan juga sanggup usaha bersama untuk pastikan keluarga tu dibina dengan baik. Sekarang ni kalau awak rasa awak nak ada seseorang mendampingi diri awak, itu tandanya hati awak ni sedang bersedia. Langkah pertama tu penting, cari, doa, usaha. Jangan tunggu perfect. Bahagia tu akan datang bukan bila semua benda dah ada. Kadang-kadang bahagia tu datang apabila kita berani mencuba. Dah terdetik nak cari jodoh tetapi tak tahu nak cari kat mana? Circle pun kecil je. Jom sertai Tijana.my, portal cari jodoh Muslim Malaysia. Ramai sangat yang dah jumpa jodoh kat sana. Mungkin giliran anda pula selepas ni. Ajak kawan-kawan yang single, adik-beradik yang single atau siapa-siapalah kenalan yang masih single tu, join Tijana.my. Manalah tahu 2025 ni ramai kenalan-kenalan anda bakal mendirikan rumah tangga. Jom, join sekarang.